Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam dari Bengkel Gen Z, Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Abdul Taki. Ini interview lah hari ini pasal Bengkel Gen Z yang diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Abdul Taki. Ya, dia Ya, Dek, saya nak tanyalah. Soalan pertama, apakah perasaan adik tentang Bengkel Gen Z? Gembira dapat membuat juga. Ya, Alhamdulillah. Okey. Yang kedua pula, saya nak tanya, apa adik rasa Gen Z ni Akan memilih negara maju harmoni lah. Itu je? Betul ya. Okey, soalan terakhir lah. Apa nak khabar ni? Apa dalam Bengkel ni? Ilmu baru seperti kata Loko dan kesembuhan dan bagian Loko dadam dalam ya. Okey, terima kasih Dek. Okey, itu saja daripada saya. Untuk Dek, daripada Okey, itu saja daripada saya. Dalam interview Adik Fi. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan interview yang kedua. Adik, boleh introduce diri adik? Saya Muhammad Abdul Syaiman. Adalah saya Biasa Rakit. Okey, so kita kata tiga lah. Okey adik, saya nak tanya. Kenapa perasaan adik pasal Bengkel Gen Z ni? Saya sangat gembira kerana saya boleh dapat ilmu baru dan tahu pasal punca-punca dengan Gen Z. Okey. So adik boleh bagi tak contoh-contoh yang adik dapat pasal Bengkel Gen Z ni? Contohnya Darwin ini singkatan daripada D dadah, A alkohol, R rokok, B vape, I inhalant, H HIV. Okey, bagus. Last sekali saya nak tanya, boleh tak adik bagi tahu apa yang adik rasa bila Gen Z akan datang? Kalau Darwin dapat ditupaskan, saya rasa Gen Z akan lebih